Baiklah, ini dia berita penting untuk semua lepasan SPM. Jabatan Perkhidmatan Awam atau JPA hari ini dengan rasminya menawarkan 640 kota penajaan pengajian bagi melahirkan bakat masa depan negara selaras dengan aspirasi kerajaan Madani. Dan penawaran tahun 2026 ini dipecahkan kepada 4 program utama, iaitu program penajaan nasional PPN sebanyak 30 tempat, program khas lepasan SPM dalam negara iaitu 200 slot, program khas JKPJ ke Jepun, Korea, Perancis dan juga Jerman sebanyak 140 slot serta program khas JPA MARA membabitkan 270 slot. Dan pelajar yang bertuah pula bakal melanjutkan pengajian dalam bidang strategik seperti kejuruteraan sains, teknologi serta sains sosial di universiti terbuka tempatan maupun luar negara termasuklah ke Amerika Syarikat, UK, Australia dan juga New Zealand. Dan siri penajaan kali ini akan diberikan di bawah kaedah pinjaman boleh ubah berasaskan merit akademik yang telah diperkenalkan JPA sejak Jun tahun lalu, iaitu pada tahun 2025 bagi mengiktiraf kecemerlangan akademik pelajar. Dan bagi anda yang telah memohon semakkan keputusan secara dalam talian sudah pun dibuka bermula jam 10 pagi pada 19 Jun dan anda juga akan boleh menunggu sehingga jam 5 petang 22 Jun. Ini sahaja bagi membuat semakkan rasmi melalui sistem rasmi JPA. Jadi tahniah diucapkan kepada semua adik-adik lepasan SPM yang berjaya mendapatkan tajaan pada tahun ini. Jadikan ini pemangkin untuk berbakti kepada negara kelak. Sebelum tu nak tanya, anda atau adik anda ada tak yang sangkut tajaan JPA tahun ini? Cuba lagi kongsi kegembiraan anda pada ruangan komen di bawah. Okey?